Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu serta rakan-rakan. Nama saya Nurania Kaswina binti Muhammad Hafizul dari sekolah SK Taman Tun Dr. Ismail 1. Hari ini saya ingin berkongsi tentang sebuah buku komik yang sangat menarik bertajuk Hai Sangat Ke? Buku ini ditulis oleh Pak Cibat dan diterbitkan oleh Galeri Ilmu, sebuah syarikat penerbitan yang terkenal dengan buku-buku ilmiah dan Islamik. Buku ini sebenarnya bukan sekadar komik biasa. Ia membawa mesej yang sangat penting tentang godaan syaitan dalam kehidupan seharian kita, terutamanya dalam kalangan remaja. Ia ditulis dalam bentuk cerita bergambar yang kelakar tetapi penuh pengajaran. Antara menarik dalam buku-buku ini ialah bagaimana syaitan cuba menggoda manusia supaya berpakaian tidak sopan, bercinta secara bebas atau ikut trend yang salah. Watak-watak syaitan digambarkan dengan wajah lucu, tetapi mesejnya serius dan mendalam. Sebab saya suka buku ini ialah menarik dan mudah faham. Gaya komik menjadikannya lebih santai dan menyeronokkan untuk dibaca. Kedua, bahasa moden yang gaya dialog yang dekat dengan kehidupan kita. Ketiga, ilmu yang berguna. Saya belajar cara mengelakkan godaan syaitan dan pentingnya menjaga maruah diri. Nilai murni yang saya pelajari ialah menjaga aurat dan maruah sebagai seorang Muslim, berani menolak ajakan yang salah walaupun ramai yang ikut, bersyukur dan beristiqamah dalam menjaga iman dan akhlak. Kesimpulannya, buku Hai Sangat Ke? sangat sesuai dibaca oleh remaja dan pelajar kerana ia memberi peringatan penting dengan cara yang menyeronokkan. Saya sangat cadangkan rakan-rakan membacanya supaya kita semua tidak mudah terpedaya dengan bisikan syaitan. Sekian sahaja ulasan saya. Terima kasih kerana mendengar.